Salam guys, hari ni Amazfit secara officially telah melancarkan this one, Amazfit Balance 3. Dan kali ni dia nampak target dia sedikit berbeza berbanding dengan Amazfit Balance 2, di mana kali ni Amazfit I think sebagai the official wearable partner untuk Hyrox, dia nampak cuba jadikan Balance 3 ni lebih kepada hybrid training, di mana dia menggabungkan strength, cardio dan juga paling penting recovery. So dekat saya ni ada kotak yang versi jenis stainless steel. So jom kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. So macam biasa di dalam Amazfit punya packaging, kita akan dapat very minimalis punya kotak, sangat nipis, dan pada masa yang sama kita akan dapat bekas jam ni sendiri, dan of course lah kita dapat dia punya strap. Kali ni Amazfit Balance 3 cuma didatangkan dengan satu jenis strap, dan dia juga didatangkan dengan magnetic charging park ni lah. So selain pada tu ada buku manual, dan itu sahaja. Memang very simple and straightforward Amazfit punya unboxing experience. So unit yang saya dapat ni ialah jenis stainless steel. Bagi saya dia nampak lebih sedikit sporty berbanding dengan Balance 2 sebelum ni. Dan just so you know that Balance 3 ni juga ada didatangkan dalam variant titanium build, supposed to be lebih ringan lah kan, tapi harga pun lebih tinggi sedikit. Dan dia juga ada Balance 3 Ultra. So untuk versi yang stainless steel ni, bahagian body dan butang menggunakan stainless steel, sementara bahagian depan ni, cermin ni dia dilindungi oleh sapphire glass. Screen dia AMOLED 1.5 inches dengan resolution 480x480 dan peak brightness sehingga 3000 nits. So even guna dekat luar pun display ni masih lagi nampak jelas lah, senang untuk dilihat. Satu benda yang saya appreciate dekat jam ni ialah dia masih lagi mengekalkan sampai 4 physical button. So benda ni memang function, especially bila kita tengah training, kadang-kadang tangan tu basah ke apa kan, we prefer to have physical buttons rather than touch. Dan macam yang saya cakap awal-awal tadi, Amazfit ialah official wearable partner untuk Hyrox. So in fact kalau korang tengok dekat dalam list of the workout, Amazfit dia ada Hyrox. Dia dapat official license for that. Saya nampak dekat situ jugalah kenapa the Balance 3 ni dia tidak betul-betul ikut from the previous iteration, but rather dia cuba fokus kepada hybrid. Macam kata tadi, lebih kepada strength, cardio dan juga recovery. So saya dah cuba pakai masa buat sedikit lightweight training, ada buat plank sikit dan sedikit larian. So kalau untuk orang yang jenis rutin dia harian workout macam ni bercampur-campur ni, memang Balance 3 ni nampak lebih sesuai lah kan. Dia menggabungkan hybrid training ni. Tapi feature utama Balance 3 ni sebenarnya ialah dia punya hybrid charge. So secara mudah dia gabungkan data training, recovery, tidur dan faktor-faktor harian lain seperti stres ke apa untuk menggambarkan tahap tenaga kita tu lah kan. Jadi dia bukan sekadar simpan record workout kita je. And dalam Zepp app tu kita boleh tengok semula all the ringkasan aktiviti, data-data yang kita cakap tadi tu semua dalam satu tempat. Untuk kegunaan harian bagi saya, Balance 3 ni is quite balance. Sebab pertamanya dia ada 10 ATM, so memang dia water resistant. Keduanya bateri dia boleh tahan sehingga 21 hari. Dan kalau kau tengok dekat sini, dia juga ada built-in flashlight, ada warna putih dengan different intensity dan juga ada warna merah in case of SOS ataupun emergency. Dan GPS dia juga very accurate. Pada masa yang sama dia juga ada offline map yang korang boleh download dan pakai tanpa perlu menggunakan smartphone. Wah, convenient. So Amazfit Balance 3 ni telah mula ada di pasaran, officially launch pada 13 Julai ni, dan harga untuk unit stainless steel ni bermula daripada RM1,699. Dan bagi saya, in terms of first look atau first impression, Balance 3 ni nampak the direction is quite interesting sebab dia try to go towards hybrid training rather than previously as a multi-sports punya smartwatch. So itu saja video saya pada kali ni tentang Amazfit Balance 3. So apa pendapat korang, especially those yang buat hybrid kind of training? Adakah korang akan beli Amazfit Balance 3 ni? By the way, kalau korang masih lagi belum subscribe to the channel, inilah masa dia, tolong subscribe dan tekan loceng notification tu. Saya akan keluarkan lebih banyak lagi video tentang gadget, smartwatch, smartphone dan macam-macam lagi. Kita jumpa di next video. Bye bye.